Okey, bagi siapa yang player-player MVX yang beli rack jenis macam ni kan, yang jenis kena pasang dekat Asober ni, aku just nak tunjuk sikit cara-cara nak pasang dia macam mana. Okey, untuk yang depan ni, kau nampak tak? Dia macam ni. Atas satu bolt, lepas tu bawah ni ada lagi dua bolt. Kau nampak tu? Ni dua bolt ni. Dua bolt ni, satu bolt atas. Okey, lepas tu yang ni dia pasang macam ni dekat kita punya Asober. Boleh nampak tak? Ni dekat kita punya Asober. So skru ni bagi ni, skru ujung ni straight sampai ke sini. Ni keluar kat sini. Nampak ni? Celah ni. Dia keluar ke celah tu. So macam tu cara pasang dia. Okey nah. Beritahu ni. Skru Asober ni, skru Asober original ni hampa kena simpan lah. Hampa kena pakai skru yang dia bagi. Hampa kena pakai skru yang dia bagi. Skru yang original ni hampa kena simpan. So atas dia nanti jadi macam ni lah. So yang ni yang flat punya, dia ada 4 lah. Dia ada 4. Macam ni satu. Yang ni dah macam ni satu. Macam ni. Lepas tu boleh pasang lah base plate ni. Bila pasang base plate ni, lepas tu bawah hampa boleh pasang hampa punya box. So lepas hampa dah siap pasang box, macam ni lah keadaan dia. So memang rack ni solid lah. Satu benda lagi aku nak share, inner ni hampa kena buka tau. Inner bahagian dekat penutup minyak ni kan, hampa kena buka yang ni, kena buka yang ni. Jadi macam ni lah kan. Sebab hampa nak akses kat batang besi ni. Batang besi ni dekat area footrest ni kan. Satu batang besi ni sebab hampa nak letak dia punya pemegang ni. Sebab kebiasaan memang kalau standard rack dia pun akan letak kat bahagian footrest kan. Okay, macam ni sebab dia nak pegang dekat batang besi ni, besi bulat ni. Lepas satu lagi dekat Asober. Lepas tu dekat sini, dekat belakang ni lah. Scan. Yang tu saja untuk pemasangan rack GV untuk MVX itu. Okay, bye. Okay, saja lagi nak tunjuk. Okay, so last satu akan jadi macam ni lah. Skru gol kat sini, satu lagi dekat dalam, satu dekat bahagian Asober ni. Apa kena pakai skru depan, skru panjang. So macam ni lah keadaan akhir dia. So memang solid lah. Macam ni lah. Okay, terima.